Sajat tu kenal asalnya daripada nak beli rumah je. Sekarang Sajat kat Australia. Ya. Dia baik. Yelah, dari segi lain Mama tak nak ulas lah kan. Tapi dari segi Mama kenal mengenai seorang Sajat ni, dia baik je. Dia bukan jenis yang macam suka cerita-cerita hal orang kepoci-kepoci. Dia tak ada. Dia yang buat hal dia pun tak ada jenis yang pergi-pergi. Mesti orang fikir dia macam social ke, pergi clubbing. Tak ada. Dia tak ada pergi. Sepanjang Mama kenal dia lah, dia tak ada pergi clubbing, tak ada orang. Dia memang duduk rumah, balik rumah, duduk rumah je. Dia satu lagi dia kelakar. Dia memang kelakar. Sebab tu kalau bergabung dengan Papa Laris, kelakar meletup. Dia memang kelakar. Dia memang kelakar. Itu je lah. Yang lain tak nak ulas lah. Kita cuma bagi tahu dari segi kita mengenali sosok seorang Sajat ni. Dia memang orangnya kelakar. Dia orangnya tak suka cakap dengan orang. Dia tadi Mama tak pernah dengar lah. Dengar orang tak pernah. Dia kalau balik niaga, balik office, dia akan terus duduk rumah je. Macam tu je lah.